Daripada jawapan daripada 3 soalan kita boleh tahu tuan-tuan akan keluar dari perangkap pokai dan tuan-tuan akan jadi multi-millionaire. Orang kaya dia ada banyak sumber income. Kurang-kurangnya 2, 3, mungkin 5. Right? Bukan saja gaji, dia ada sumber income lain. Kenapa Dubai boleh pokai sekarang? Sebab apa? Sebab dia tak ada substance. Dia hanya hype. Minta maaf banyak orang Dubai, politician Dubai akan bantai saya. Dia hanya hype. Assalamualaikum, salam sejahtera, bersua kembali dalam podcast Pokai. Sebelum ini dalam podcast ni banyak episod kita cakap berkaitan dengan macam mana kita nak kena simpan duit, macam mana kita nak kenal pasti skill, macam mana kita nak bijak cari peluang dan sebagainya, terutama dalam keadaan krisis. Sebelum ni kita ada cerita bagaimana konflik Asia Barat mempengaruhi keadaan dan juga situasi semasa masyarakat dan juga dunia termasuk negara-negara. Sebelum ini Datuk Didi MK ada cerita pasal bagaimana Beirut di Lebanon menjadi antara simbol kejatuhan ekonomi yang akhirnya apa pula yang dapat kita saksikan terhadap Dubai selepas ini. Okey, tapi itu bukan cerita dia, sebab cerita hari ini jauh lebih besar daripada itu, berkaitan dengan peluang, bagaimana untuk kita faham situasi dan juga keadaan dunia semasa. Sekali lagi kita bersama dengan DDNK, Datuk Dr. Nazihan, juara Trader Dunia 2024, pakar ekonomi, penganalisis ekonomi dan sebagainya. Banyaklah title kalau nak sebut pasal Datuk ni, kan? Ni belang-belang baju hari ni. Tapi sekejap Datuk, saya ada soalan cepu mas tadi. Terima kasih juga kepada Tuan Afiq dari Macquarie yang dah berepisod-episod bersama-sama dengan kita, cakap pasal Warren, cakap pasal pelaburan dan sebagainya. Tapi ada beberapa perkara penting lah selepas ini berkaitan dengan strategi, apa langkah yang perlu kita buat, orang yang sesuai nak beli Warren dan sebagainya. Tapi Datuk, episod lepas kita terlepas lah bebelan Datuk. Itulah dia. Itulah. Tapi kali ni kita nak ada bebel sikit lah. Tapi berdasarkan kepada apa yang saya nak tanya. Selalu kita cakap tadi Datuk sebut pasal skill dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita berdepan dengan satu kemudahan yang signifikan untuk rakyat Malaysia. Buy now pay later. Itulah dia. Saya tak tahu dia Datuk dah bebel baik ke bebel tak baik ke. Saya serah pada Datuk. Bagus. Korang pakailah sampai korang karam besok. Saya nak cakap lah personally. Saya nak cakap rakyat Malaysia ni, pertama sekali adalah, first kali mentaliti korang adalah bila belanja tu ikut gaji orang. Bukan ikut gaji kita. Kita ikut gaji orang. Kita masalah kita ni dalam kekayaan ni adalah kita tak ukur gaji kita. Korang-korang ni kalau tengok jiran beli iPhone 17 yang baru kan, aku pun kena beli juga. Ni masalah ni kan. Lepas tu kita tengok orang lain upgrade kereta, beli Camry, beli apa, aku pun nak upgrade juga. Volkswagen apa yang baru kan kita nak upgrade. Lepas tu tengok orang beli rumah, kita pun nak upgrade juga. Tak boleh, kita tak boleh. Mentaliti kita adalah kita jangan ikut gaji orang. Kita kena ikut gaji kita. Kita kena ada lifestyle kita. Kita kena lifestyle kita. Dan mentaliti kita tolonglah. Banyak orang mentaliti kata tak apalah, esoklah aku jimat. Hari ni tak payahlah. Kan? Bila macam adik saya suruh dia berjimat, tak apalah bang, esok ni mentaliti procrastinate, mentaliti apa, bertangguh ni. Benda ni bahaya, boleh memudaratkan kita. Last kali aku nak bebel ni adalah credit card. Credit card. Saya tengok adik-adik saya dapat credit card daripada Maybank, CMB, panggil apa yang hitam ni, platinum ni, panggil apa? Kat aku kaya. Right? Ni mentaliti kita. Kita dapat credit card, kita ingat tu asset. Sebenarnya tu bukan asset, guys. Credit card ni adalah pisau. Korang akan tulis tu, pisau. Credit card ni lah akan boleh menghalang kita daripada jadi orang kaya. Jadi tolong kalau kita ni pertama sekali janganlah BNPL ni, buy now pay later ni kan. Itulah merupakan jalan paling senang untuk kita pokai. Berhati-hati. Tapi orang kata Datuk kena ada credit card mudah untuk kita. Tak apa, credit card ni bagus. Tapi itu saya cakap pisau. Pisau ni ada 2 cabang. Pisau yang baik, pisau yang jahat. Dia ada 2 cabang, 2 mata. Jadi pandai-pandai kita gunakan untuk benda yang baik lah. Tapi kalau banyak pada credit card ni, bagi saya ni benda-benda yang bangang sebenarnya. Sebab apa? Instead of using credit card, kita boleh pakai debit card sekarang. Boleh pakai QR code, tak ada masalah. Pakai phone kita, tak ada masalah. Jadi credit card ni lah banyak membunuh kita sebenarnya. Kita banyak orang cakap apa? Kita ni banyak nak cepat, kita nak cepat kaya. Cepat senang. Saya nak tahu semua macam pakcik, rahsia orang kaya. Kita tengok orang kaya,
jiran saya sebelah kiri sebelah kanan ni, yang kaya-kaya kat Bangi ni kan. Orang kaya ni kalau kita tengok dia sebenarnya tak nampak je orang kaya tau. Dia orang biasa-biasa, pergi surau, pergi masjid, tapi dalam bank dia masyuk. Jadi orang kaya ni dia selalu konsisten, paksa dia saving. Credit card ni dia hanya ada satu je mungkin. Dia akan paksa diri dia, okay saving, aku ada gaji banyak ni 10% wajib aku save, konsisten. Dia orang konsisten, dan game dia orang ni long term, dia orang tak fikir kecap. Dia tak fikir aku nak buat 1 juta dalam 3 bulan. Kan 3 hari kan. Dia orang konsisten, mungkin dia bagi dia orang 5 tahun 10 tahun. Jadi sebab tu masalah rakyat Malaysia ni nak cepat kaya, lifestyle ikut orang. Right? Lifestyle ikut orang. Lepas tu tak ada bajet, tak pernah audit. Ni dia aku geram ni. Tak pernah audit diri korang. Ni banyak orang yang baling kursi kat aku ni. Kan, macam bagus dia cakap. Memang tak pernah, korang tak pernah audit. Pernah tak korang audit? Dalam sebulan tu audit, tengok balik kat mana aku over trade, overpay, kat mana kan. Kita tak pernah audit. Company audit, ada internal, ada external audit. Jadi kita tak pernah audit. Jadi kita kena audit. Dan bila sebut bajet, bajet ni bukannya complicated. Bukannya korang kena ada fancy Excel kena pakai AI yang canggih-canggih, tak payah. Kita hanya ada yang longgar-longgar je. Okay, gaji aku banyak RM5,000, RM1,000 aku kena bayar hutang. Habis. Right? Yang balance daripada RM4,000 tu pandai-pandai lah korang buat. Kan? Okay, keperluan berapa? 30% kan? 10% untuk shopping dengan anak-anak. Buat yang simple je, tak payah nak canggih-canggih. Cumanya kalau boleh buat harian. Okay, harian. Okay, harian ni banyak ni kita nak spend. Ni permulaannya. Tapi untuk makluman semua orang, kalau kita nak keluar daripada trap, orang cakap red race kan, nak keluar daripada perangkap kemiskinan ni adalah kita kena monetize juga skill kita. Bayar hutang, monetize skill kita. Dan jangan ikut lifestyle orang lain. Jangan tengok gaji orang lain. Sebab tu saya malas nak suruh Didi Engkin ni bebel. Dia panjang macam ni lah. Kan aku cakap pasal trading kan, orang cakap aku nak menjual kelas pula kan. Okay, cakap pasal kad kredit. Kad kredit tu pisau kan tadi. Taufik ada kad kredit tak? Dia jujur. Ada, at least kena ada lah untuk backup. So kita kena ada buffer. Apalah, dia dah kaya, tak apa. Kita kena ada saving. Tapi whatever happen, tengok tiba-tiba family member sakit ke, kita dah kehabisan saving tu, kita kena ada backup juga kan. So kad kredit is a backup. Tapi dia balik kepada financial freedom jugalah. PNPL tadi, kad kredit tu, kita perlu tak benda ni? Kita perlu tak spend duit yang kita tak ada? Tu soalan yang kena tanya diri kita sendirilah. Kita kena, bila kita masuk investment, masuk trading, apa-apa yang kita buat, aim kita adalah financial freedom. So kalau kita pergi ke bad debts macam BNPL, kad kredit ni, kita kena tanya diri kita sendiri, perlu ke sebenarnya kita spend duit yang kita tak ada ni. Afiq, kalau nak beli warren boleh guna BNPL tak? Tak boleh. Sebab warren adalah cash first. So whatever you buy dekat market sekarang ni, you spend dengan apa capital yang you ada, cash saja. So tak ada, dalam trading or investment kita panggil margin. So margin ni macam kita bagi pinjaman, tak ada margin. Basically cash only, cash first. Ini penting untuk orang faham. Kadang-kadang bila kita nak buat investment kan, orang kata boleh tak kita pinjam dulu dan kita buat investment dan sebagainya. Ada tak peluang guna duit dulu dan kemudian dah dapat keuntungan, kita bayar balik dan sebagainya. So ini memang cash je kan, Afiq? Betul? Pada pendapat saya lah, you jangan pinjam duit untuk buat apa-apa sekalipun, unless you perlukan untuk emergency. Tapi kalau untuk investment, tak perlu pun pinjam duit. You buat apa-apa side gig, apa-apa yang macam Datuk cakap tadi, kalau you bagus dalam IT, you buat kerja IT ke, kalau you bagus memasak, you jual apa-apa ke, so that amount of money yang side income yang you dapat, you guna untuk investment. So basically you cari duit you sendiri, cari capital you sendiri, dan you buat investment. Kalau you nak ambil meminjam dan buat invest, you dah lah tak pasti you punya investment tu positif ke negatif ke at the end of the day kan. You dah buat pinjaman, kalau negatif double kot you kena bayar. You dah lost dekat situ, you dah lost kat bank juga. So lebih baik you guna duit yang you dah ada, capital sendiri, and duit yang you dah selesa untuk guna. Buffer yang dah ada. So macam kalau pakar-pakar financial cakap lah, untuk saving at least you ada 6 months saving, and then the rest you boleh guna untuk investment. Okay. Baik, sesi bebel kita habis, tapi kita nak ke soalan serius ni tu. Okay. Episod yang lepas Datuk ada sebut pasal Beirut dan juga Dubai dan sebagainya.
sebuah negara ataupun sebuah ibu negara yang berbeza daripada Malaysia yang contohnya ada perjalanan ekonominya yang sedikit yang lain terus berdasarkan produktiviti, pengeluaran dan sebagainya. Kenapa kita membuat perbandingan sebuah negara seperti Dubai dan juga Beirut ini dalam situasi ekonomi dunia hari ini? Kenapa sebenarnya Datuk cerita hari itu berkaitan dengan Dubai dan juga Beirut ni? Okey, saya bercerita tu sebab saya nak cerita tahap-tahap pokai ni bukan orang biasa-biasa je. Ya. Tahap-tahap pokai ni boleh pada mana-mana entiti. Ya, orang kaya pun boleh jadi pokai. Maaf saya cakap, Sultan Agong pun boleh jadi pokai. Ya, kadang-kadang atas paper kita tengok dia kaya. Kita tak tahu, mungkin akaun dia pun cengkerik juga, kita tak tahu sebab hutang dia banyak. Jadi kita kena faham bila sebut tentang negara ni, negara pun boleh pokai. Dan kita nak balik pada Dubai. Kenapa Dubai boleh pokai sekarang? Sebab apa? Sebab dia tak ada substance. Dia hanya hype. Minta maaf banyak orang Dubai, politician Dubai akan bantai saya. Dia hanya hype. Dia hanya tourism yang begitu cepat. Dan bila pelancong lagi, habis. Dan diorang pun dah kurangkan fokus kepada substance mereka. Which is what? Dubai terkenal dengan apa? Minyak diorang dah dwindle. Kepakaran diorang apa? Sebelumnya adalah trading, manufacturing. Diorang dah ignore benda tu. Diorang dah pergi banyak kepada hypes. Jadi benda yang sama berlaku kepada Beirut, benda yang sama berlaku pada Venice. Tapi of course lah, bila diorang pokai, kalau diorang pandai untuk belajar daripada kegagalan mereka, diorang akan bangkit balik. Itu yang terjadi kepada Korea. Korea Selatan bankrupt. Jepun pernah bankrupt lepas Perang Dunia Kedua. Bankrupt. Right. Jadi diorang kena faham lah. Sebab tu kita kena tahu. And then diorang tak ada, bagi saya diorang tak ada sumber income yang banyak. Sumber income dia hanyalah pelancongan dan juga property. Sebab tu saya ni, Tuan Ihsan, saya boleh tahu orang ni akan jadi jutawan atau tidak dengan 3 soalan. So saya tanya 3 soalan, saya boleh tahu Tuan Ihsan akan jadi jutawan ke tak? Multi jutawan, atau Afiq akan jadi multi jutawan. 3 jutawan. Soalan pertama adalah, orang kaya ni, soalan pertama adalah berapa banyak sumber income kita ada? Cuba jawab. Yang kat rumah cuba jawab. Daripada 3 soalan kita boleh tahu tuan-tuan akan keluar dari perangkap pokai dan tuan-tuan akan jadi multi-millionaire. Orang kaya dia ada banyak sumber income. Sekurang-kurangnya 2, 3, mungkin 5. Right? Bukan saja gaji, dia ada sumber income lain. Contoh, dia buat buku. Right? Contoh, dia trading warrant. Contoh, dia invest dividen. Mungkin dia mengajar tuition. Right? Dia ada banyak sumber income. Okay, itu soalan pertama. Afiq tak jawab lagi. Berapa banyak sumber income? Lebih daripada 1 lah. Okay, 3 soalan ada 3 soalan ni. Kalau boleh jawab dengan tepat, saya boleh tahu tuan-tuan, kakak-kakak, makcik-makcik akan jadi multi jutawan. Jangan risau kalau kita pokai sekarang. Pertama adalah berapa banyak sumber income yang pakcik ada. Kalau kata 3, bagus. Kalau kata 5, lagi bagus. InsyaAllah. Okay, insyaAllah kita akan keluar daripada pokai dan kita akan jadi multi jutawan. Itu soalan pertama. Soalan pertama saya dah semangat ni. Itu soalan pertama yang kena tahu. Yang kedua yang saya nak tanya adalah, apa benda yang kita obses? Tu dia jawab soalan tu. Afiq, korang kat rumah ni apa benda yang korang obses? Bagi tahu saya. Apa yang korang obses? Korang obses apa? Korang obses masak, korang obses makan, korang obses melancong. Kan ada semua dia obses tengok YouTube kan, tengok Switzerland lah, tengok apa lagi. Ada orang obses dengan shopping kan, tengok YouTube, tengok kat mana shopping paling best dekat Singapore contohlah. Ada orang obses dengan casino. So saya nak tanya Tuan Ihsan, apa you obses apa? Daripada jawapan tu saya boleh tahu. Apa yang korang obses dekat rumah? Siapa yang cakap obses? Saya obses dengan membaca. Saya suka belajar daripada macam mana orang berjaya. Dia obses dengan benda-benda yang positif. Itu adalah petanda yang insya-Allah tuan-tuan, adik-adik, akak-akak kat sini akan jadi multi jutawan. Datuk, sekejap sebelum pergi soalan ketiga ni. Berkaitan dengan apa yang kita obses ni, dia obses passionate, kegarahan kita. Material ke ataupun kita punya personal interest? Tak, masa bila ada masa lapang, apa benda yang kita selalu buat? Kita ambil handphone, apa kita buat? Alright. Apa kita buat? Setengah orang dia akan download Amazon, Kindle lah, buku lah, apa-apa. Itu petanda bagus. Ada orang dia suka Riki dalam YouTube, macam mana orang kaya ni jadi orang kaya, contoh kan. Itu dah petanda bagus. Faham. Tapi kalau dia asyik Riki macam nak guna duit, itu petanda yang tak bagus lah. Itu kita kena tahu.
Datuk tahu tak sekarang saya obses apa? Ni barulah keobsesan saya ni. Saya suka tengok orang berniaga kat TikTok. Saya tak tahu kenapa, tapi saya suka tengok orang berniaga live TikTok. Itu bagus. Okay. Tapi tengok orang berniaga tu atas sebab apa? Nak Saya nak berniaga. kalau nak berniaga tak apa. Ada macam tu lah dia rasa bukanlah okay. sebab saya nak beli tu. Saya obses tengok macam mana dia bercakap, macam mana cara dia. Itu bagus, sekarang itu lah. bagus. Apa saja yang kita obses yang bawa kepada ilmu dan kita belajar mendalam. Okay, kalau kita obses kepada ilmu, buku, apa lagi, YouTube, ilmiah, strategi, right? Orang cakap apa, self-help, ya? Itu adalah petanda pakcik-pakcik, makcik-makcik, ustaz-ustazah hari ni yang ikut saya. InsyaAllah kita akan keluar dari perangkap kemiskinan dan kita insyaAllah akan jadi jutawan dan multi-jutawan. Tak apa, it's just a matter of time. Tapi ada soalan ketiga yang terakhir ni. Betul, soalan ketiga Datuk. Nak reserve ke? Episod seterusnya. Jangan. Orang boykot nanti podcast ni. Datuk, soalan ketiga Datuk. Okay, soalan ketiga ni susah sikit. Yeah. Soalan ketiga adalah berapa banyak pinjaman kredit kad yang kita ada dan berapa cepat kita bayar. Okay, ni kalau kita tengok semua orang kaya-kaya, dia orang menyampah kepada hutang. Dan minta maaf saya cakap, saya tengok semua orang kaya. Saya tengok semua dia orang kedekut. Orang kaya ni kedekut nak meminjam dan kedekut nak pinjam duit. Ni perangai orang kaya. Orang kaya ni kalau kita tengok dia orang kedekut nak pinjam duit dan kedekut nak minjam pada orang. Sebab dia orang nak cash tu dalam in their control, right? And then dia orang nak invest pada benda yang dia orang suka. Nampak tak? Jadi orang kaya ni satu perangai dia orang adalah dia orang memang perasaan bagus dan dia orang tahu apa dia orang punya game dia orang. Jadi berapa banyak kredit kad kita ada? Kalau kita ada 10 kredit kad, bahaya. Kalau kita ada 5 kredit kad, ada 3 pinjaman peribadi, bahaya. Alright? Berapa banyak pinjaman channel kita ni, bahaya. Dan berapa cepat kita bayar. Ada orang ada kredit kad, okey tak apa, dia 3 kredit kad, tapi asal je dia pakai, dia akan bayar esok. Ini bank menyampah ni orang ni. Bank cukup menyampah kalau orang pakai kredit kad dekat Mid Valley, esok dia bayar. Sebab dia orang tak boleh buat duit. Right? Dia orang kalau boleh dia nak kita bayar 5% je, minimum je. 5% tu kita ambil 30 tahun nak bayar tau. Kalau kita bayar 5% je minimum minimum payment 30 tahun pun kita habis. Jadi berapa cepat kita bayar kredit kad dan berapa banyak kredit kad atau pinjaman kita ada, kita kena jujur. Kalau aku ada banyak 16 orang along, itu bahaya. Kita akan kuik lubang. Susah nak jadi orang kaya. Itulah 3 soalan. Kita panggil apa, investment quotient ya, investment IQ. 3 soalan ni. 3 soalan kita kena pandai. Ya. 3 soalan penting yang Datuk kemukakan tadi. Tuan Afiq nak saya tanya balik ke 3 soalan ni? more to the viewers lah. Okay. Yang penting saya rasa yang ini memang viral lah Datuk, nanti cerita 3 soalan ni orang akan jawab betul atau tak. Tapi Afiq, selain daripada itu, bila kita cakap berkaitan dengan investment, kita bercakap dengan Warren, kita bila kita dah ada strategi tadi kan, bukan ada strategi, kita dah ada 3 soalan yang kita dah jawab daripada Datuk ni, kita kena ada strategi pula. Bila kita dah ada langkah dan juga cara ni, strategi untuk kita beli Warren, nak dapatkan Warren ni apa sebenarnya? Okay. Before saya pergi masuk strategi lah, Datuk tadi cakap game orang kaya lain sikit. Cara diorang dapat dia kedekut sikit. Betul, kedekut sikit. Tapi cara diorang invest pun lain. So they are more of a mengumpul duit dan mendapat passive income. So macam mana diorang dapat passive income yang constant tu adalah melalui membeli shares yang besar yang memberi dividen. So saya tahu beberapa orang kaya yang membeli shares besar macam Maybank, macam bank-bank yang besar lah. Diorang beli shares dengan amount yang besar dan dividen diorang adalah boleh dikatakan sekali dapat 6 angka. So benda tu akan masuk dalam rotational. So satu bulan diorang dapat dividen yang ni, bulan yang akan datang dia dapat dividen daripada company yang lain. So ni adalah game orang kaya. Diorang dapat passive income daripada invest in the stock market. Okay, tapi kita yang rakyat yang tak berapa banyak capital lagi ni, kita boleh tengok dalam alternatif lain dekat market. So structured warrant adalah alternatifnya. So for example, structured warrant, kalau you tak boleh nak beli saham Maybank RM11 lebih, RM12 lebih sekarang, you boleh beli structured warrant berharga 20 sen. So structured warrant ni tak ada pegangan kekal, dia akan expire, tapi dia memberi you satu leverage. Leverage ni maksudnya
tak kira berapa banyak saham Maybank naik for example, you akan dapat profit daripada dia menaik. So itu adalah call warrant lah. So salah satu strategi lah yang orang selalu guna kalau saham naik ataupun kalau kita index lah, market naik, kita beli call warrant. Kalau market turun, kita beli put warrant. So ni adalah satu strategi. Lagi satu strategi yang saya selalu nampak apa orang kaya buat dengan warrant, diorang ada pegangan yang dekat satu stok ni. For example, kalau diorang invest dekat saham property ataupun construction macam SP Setia ke, diorang suka satu ni, diorang suka SP Setia ni, diorang pegang. Tapi at the same time diorang tak nak jual saham ni walaupun harga tengah turun, sebab diorang nak kekalkan dividen tu. So apa yang diorang buat, diorang beli warrants over SP Setia. So kalau saham tu naik, diorang dapat profit daripada warrant, jual warrant tu, beli lagi SP Setia punya share. Ni adalah salah satu strategi untuk orang kaya. And orang-orang yang baru nak start sana, actually diorang boleh replicate. Start slow-slow. You start dengan strategi yang paling basic. Kalau saham tu naik, you tengok saham tu naik, Maybank ke, saham Mbank ke, tak kisah. Dia tengah naik, you masuk time dia naik, beli warrant tu. Then before dia nak turun tu, you kena test lah, you kena test, you exit. So benda-benda macam ni dia ada strategi yang actually Datuk boleh share jugalah sebenarnya kan, trading strategi. Betul. Tapi kalau as an individual, trading warrant ni adalah short to medium term. Tapi kalau you pergi ke mana-mana independent fund manager, diorang boleh membuatkan this investment menjadi long term. Itu nanti kita akan serahkan kepada Datuk lah untuk cerita lebih lah pasal tu. Ini menarik sebab walaupun dia agak technical, tetapi kita kena faham juga bagaimana strategi itu berlaku dan sebagainya. Daripada cerita technical ni Datuk, saya nak cerita lain sikit lah Datuk. Tapi dalam konteks yang sama lah. Bila Afiq cerita pasal tu, berkaitan dengan teknikal dan sebagainya, dia perlukan ilmu. Sebelum kita cerita pasal ni, kita nak cerita ilmu Datuk lah. Baik. Dari seorang remaja yang bersekolah di sekolah asrama penuh. Hero remaja. Boleh sebut ke? Hero remaja. Boleh sebut ke sekolah mana? Boleh. Boleh. Datuk MCKK kan? MCKK. Tengok. MCKK. Melanjutkan pelajaran ke universiti, kemudian master di universiti tempatan, dan juga ambil pula Dr. Falsafah dalam bidang ekonomi dan juga pelaburan dan sebagainya. Orang cakap nak melabur, nak jadi orang kaya ni, dia kena pandai dan juga kena bijak. Dia boleh lah, dia belajar tinggi, mana tak kaya dan sebagainya. Datuk, itulah dia. Jangan tengok saya lah. Saya ni sebab dalam environment yang puan cakap, environment masa dulu saya start, saya ikut. Itulah pengaruh kawan-kawan kita kan. Kawan-kawan kita semua belajar kutu buku. Kita pun kutu buku lah. Kan? Maksudnya Datuk ikut kawan jugalah. Kawan-kawan juga. Kita berlumba semua. Dia dapat A, kita pun nak A juga. Sebab tu kawan-kawan ni penting. Tapi in hindsight, pada makcik-makcik, kakak-kakak semua ada ini, sebenarnya kalau kita nak jadi orang kaya, kita tak perlukan PhD pun. Kita tak perlukan master. Ini saya cakap mungkin ramai orang kerjaan akan marah lah. Kan? Sebenarnya degree pun bagi saya okey lah, degree bagus untuk kita dapat confident kan bila kita berdepan dengan orang. Tapi sebenarnya kalau kita nak kaya, apa yang kita perlukan adalah merebut peluang. Segalanya adalah peluang. Ambil risiko, right? Dan sedikit orang cakap habit yang bagus, positif, dan kena ada skill. Sebab tu kalau tengok semua orang kaya, dia orang tak ada PhD pun. Dia orang tak ada pun SCCA, tapi staff dia orang semua yang hebat-hebat. Yang ada PhD, ada doktor, ada apa SCCA, SIMA, CFA dan sebagainya. Sebab tu saya tengok kawan-kawan saya ni yang kaya-kaya sekarang ni, bukan dos yang first class tau. Yang first class ni tak adalah kaya sangat. Yang kaya sekarang, yang kaya tahap orang cakap tahap kemaruk ni, kawan-kawan saya lah, best saya. Semua yang dulu masa dekat sekolah kan, MCKK, semua yang jenis dia jenis pelik tau. Dia bukannya pelik, dia bukanlah study sangat, tak. Tapi dia orang ni semua jenis yang pandai networking. Tu dia. Yang pandai networking, and then dia orang ni ada orang cakap pandai ilmu manusia, ilmu emosi, ilmu kita panggil apa? Ilmu EQ. Ilmu EQ, ilmu kemanusiaan. Dia orang pandai tengok, dia orang pandai baca manusia. Jadi saya cakap ni agak canggih lah. Tapi tak apa, sebenarnya kita nak kaya, kita tak perlukan model-model yang canggih. Kita hanya perlu sedikit, orang cakap apa, sedikit humble,
right? Dan kita tahu apa macam mana kita nak baca manusia. Basically macam nak adapt dengan trend. Apa trend sekarang? Apa trend kalau kita tengok sekarang trend kan? Kita kan tengok trend apa sekarang. Sekarang trend AI. Rebutlah AI. Right? Ada macam ratus-ratus cara untuk buat duit dengan AI. AI sekarang ni masih lagi AI yang narrow tau. Nak cerita kat korang, akan datang ni dia akan jadi very broad. Lepas AI kita ada AGI. Ini belum lagi canggih lagi. Yang atas dia super intelligent AI. Kan sekarang ni narrow AI hanyalah conversation. Nak pergi AGI dah boleh buat multiple task. Itu level kedua. Yang level faham dahsyat super intelligent, dia boleh baca emosi manusia. Ni dia orang tengah buat AI ni. Ya, jadi kita kena rebut sekarang. Sekarang ni kita boleh buat duit simple-simple dengan AI. Kita boleh buat, kalau tanya staff saya, dia orang tahu. Macam nak buat video, kan? Video pendek menggunakan AI, jual. Macam nak buat YouTube tanpa ada face, kan? Gunakan AI, lepas tu kita jual. Macam mana kita nak buat buku, e-book, kan? E-book yang menarik menggunakan AI. Tapi kita packagekan dia dengan grafik yang cantik dan sebagainya. Letak buku kat Kinokuniya. Sekejap je buat. Jadi kita kena, itu perkataannya, tak payah dia PhD pun, tapi kita kena, benda ni saya tak tahu bagus kata, opportunist. Katanya kita kena opportunist. Trader adalah opportunist. Right? Kita tak kira dia naik ke turun. Sebab tu saya suka Warren. Warren ni adalah modal kecil, tapi kita boleh opportunist. Kalau dia naik buat duit, dia jatuh pun kita boleh buat duit. Kita boleh put Warren. Dan kita hanya perlukan modal yang sikit je. Kan 3 sen, 4 sen. Kan? Jadi bagi saya itulah dia. Bagi saya sebenarnya bagi saya tengok orang billionaire pun banyak yang tercicir kat universiti kan, drop out kan, dia orang tak habiskan universiti pun kan. Bukan nak cakap korang drop out nak jadi jutawan, jangan. Bagi saya adalah jangan terlampau macam mana cakap kita kena make things simple, keep things simple. At the end of the day, orang kaya ni adalah orang yang menyimpan banyak, kurang hutang. Right? Dia pandai monetize skill yang Allah bagi. Tapi kita nak jelaskan, Datuk maksudkan tadi bukan education tu tak penting. Bukan. Maksudnya orang yang bukan belajar tinggi pun peluang dia besar kalau dia tahu goal dia untuk dia menjadi seorang kaya. Yang tu yang kena betul. Takut nanti kadang-kadang netizen ni salah faham. Itulah viral pula. Apa hal pula tak payah belajar universiti, kerajaan simpan duit banyak kan. Nanti orang ambil sikit-sikit pula dia kata nanti DDNK kata tak payah belajar tinggi pun boleh jadi kaya. Tak, kita faham konteks penuh seperti apa yang Datuk nyatakan tadi. Okey, Datuk kita risau juga Datuk. Tak apa. Sikit kita ambil step back. Okey, selepas itu bila kita sebut macam ni tadi kan, kita cakap berkaitan dengan ilmu, kita bercakap berkaitan dengan education dan sebagainya. Orang yang sesuai beli Warren ni, adakah yang berpangkat Datuk Doktor seperti DDNK dia boleh beli, ataupun orang yang macam biasa-biasa macam saya ni pun boleh juga beli? Siapa yang sesuai? So basically kalau nak trade Warren ni, apa yang you perlukan adalah account CDS dekat bursa, dan you perlukan broker. So bila dah ada ni, you dah boleh buy and sell on your own. Menggunakan phone. Lagi senang phone. Sekarang dah ada phone, lagi senang. So siapa-siapa saja boleh beli Warren dekat bursa Malaysia. So untuk for a start lah, macam saya cakap tadi, your strategy is you beli bila market up, beli call Warren bila market up, beli put Warren bila market down. Tu senang sangat. So kalau you tak nak depend on satu single stock, you tak tahulah stok ni boleh jalan ke tak. Macam kadang-kadang stok Malaysia ni pun ada news tapi tak jalan. So you invest lah dalam index, S&P 500, Nasdaq ataupun emas. Soon kita akan datang dengan gold, dengan oil. So by that time kalau katakanlah kalau oil start untuk menjunam teruk, you belilah put Warren. Itu adalah opportunity untuk you buat income dalam market yang menurun. So structure Warren ni siapa-siapa saja boleh invest menggunakan CDS account, phone dan juga broker. Broker sekarang ada je broker yang bagi free, ada certain free rebate. Betul. So ada banyak broker untuk ada banyak iklan lah dekat jalan tu. Saya tak nak sebut lah, nanti dia macam marketing pula. Tapi ada banyak broker dekat sini. Tapi kalau you macam susah-susah sangat lah kan, and then you have a lot of capital,
again ada independent fund Tapi manager. saya suka Warren ni sebab apa tahu? Sebab Warren dia punya modal dia memang terkawal. Ya. Dia modal dia kecil. Dan kita Betul. takkan rugi lebih pada apa yang kita beli. Betul? Contohnya kita beli Top Glove kan, 30% Warren. 30% Warren. Kita takkan rugi lebih pada 30%. Tapi kalau untung, kita boleh untung mungkin 3, 4, 500%. Jadi itu yang bagus Warren ni. Warren ni bagus sebab kalau kita rugi tu tak akan lebih pada apa kita beli. Betul. Dia tak macam futures kan. Kita bagi banyak margin call. Tak ada margin call. Okay, dan untung dia sky mungkin kalau dia meletup kan. Macam Inari sekarang tengah naik Betul. so kita tahu Inari punya Warren lah 50%. Dia tak boleh lebih pada 50%. Jadi kalau kita ada RM50 kita dah boleh beli. Ya, betul. Kan? Dah pakai phone je. Pakai phone. betul. Jadi itu yang menarik. Itu yang menarik. Kalau nak tambah lah, opportunity dekat market yang tengah volatile sekarang ni macam war ni adalah opportunity yang paling bagus untuk beli Warren. Sebelum war ni adalah COVID. COVID ni you beli mana-mana stock pun naik, tapi you beli Warren boleh beribu kali ganda naik. Betul. Kalau you tak percaya, you boleh tengok dekat bursa, tengok dia punya historical price dia, Warren ni macam mana. Memang ada. Sebab tu saya nak suggest lah. Banyak orang cakap saya, Datuk, saya tak tahu duit saya pergi mana. Apa kata korang beli Warren? Jadi at least kau tahu duit kau pergi mana. Banyak orang cakap, saya pun tak tahu gaji masuk, tak tahu duit saya pergi mana. Satu, dia tak track flow dia. And then dua, dia pun mungkin senang sangat nak keluarkan duit kan. Jadi apa kata kita gunakan duit kita ni pergi pada Warren. At least kita boleh track kan. Dan nampak kan satu perkara Datuk dan juga Afiq, manusia ni secara psikologi dia bermain dengan dua perkara bila cakap berkaitan dengan pelaburan dan sebagainya, iaitu angka dan juga masa. Angka dia berapa banyak dia akan dapat, dan seterusnya bila dan juga berapa tempohnya. Ini penting sebab orang yang baru ni dia kata macam berapa banyak mana nak dapat, lama mana nak tunggu. Yang itulah macam mana kita nak bermain dengan keadaan yang macam ni, Datuk. Itulah step pertama adalah kita go slow dulu. Go slow ni, bila saya sebut trading ni, dia ada banyak kategori. Satu trade yang laju. Macam saya ada 6 monitor kat rumah saya trade laju, saya beli jual hari yang sama. Saya hanya simpan average sejam, setengah jam saya keluar. Saya buat 5-6 kali sehari. Itu laju lah. Itu kita kena belajar sikit momentum. Momentum, breakout, chart pattern. Satu lagi untuk orang baru permulaan ni, tak apa, kita beli simpan 2-3 bulan. Bila gold naik, beli simpan. Tapi kita tahulah bila kita nak jual. Sekarang minyak, beli minyak simpan. Lepas ni mungkin biotech, mungkin drugs kan. So beli simpan. Jadi benda tu memerlukan sedikit bukan ilmu, teknik. Itu perkataannya. Teknik dan praktis. Teknik dan praktis. So, ada banyak akademi yang provide praktis ini. Kalau kita nak belajar kan, gunakan platform Macquarie umpamanya, apa Warren yang bagus untuk kita pilih. Jadi sebenarnya isu masa tidak berbangkit. Isunya adalah praktis. Sama kita nak jadi, kalau Tiger Woods kan, berapa kali dia praktis? Tiger Woods kan, gua apa ribu kali dia swing. Jadi sama juga kalau kita trade pun kita kena praktis perkataannya. Jadi saya tengok orang yang pokai ni bukan masalah dia pokai ni, masalahnya adalah pertama dia mentality tadi tu lah. Besoklah aku nak belajar, besoklah aku nak berjimat kan. Yang hari ni pula bajet main agak-agak aja kan ataupun tak ada bajet langsung. Lepas tu belanja lebih daripada gaji. Belanja lebih daripada gaji. Lepas tu pakai kredit kad ikut sedap engkau je. Macam kredit kad tu dia apa orang cakap, akaun gaji. Kan? Inilah masalah dia. Dia dibutakan lah kredit kad ni, Datuk, dengan jumlah. Kadang-kadang kredit kad ni hari ni dia bagi RM5,000, nanti dia macam konsisten pakai. Selama dia bagi tambah pula RM10,000. Sama macam BNPL. BNPL pun sama, tak ada interest. Mana ada interest? Ramai cakap kalau saya pakai apa masalahnya, tak ada interest. Tapi you lambat bayar sehari 18% setahun. Nampak, itu kita tak sedar. Kan? Tapi BNPL tu dia ada pilih lah pula berapa bulan. So ada yang bulan yang kena interest. Betul. Yang dia suggest tu yang tak ada. Tak, saya nak bagi tip sikit lah. Saya bagi tip ni, saya amalkan dulu lah. Apa kata korang buat satu account yang haram disentuh? Instead of pakai credit card, kita simpan duit buffer dulu dalam satu account yang haram disentuh untuk beberapa bulan. Okay, so account tu lepas 6 bulan mungkin kita dah ada RM2,000. So account tu kita jadikanlah sebagai debit card. Betul? Maksudnya kita save dulu, baru kita gunakan card. So kita kena ada satu account yang haram disentuh. Ya.
Itu teknik Datuk haram disentuh. Afiq ada teknik. Saya pun ada juga. Dia pun sistem envelope kan. Afiq buat sistem apa? Okay, so untuk saya kalau saving, saya ada dua. Ada dekat satu bank ni kan, dia ada dua account. Satu saving, satu current. So current tu gaji. Gaji tu maybe like 30-40% terus masuk saving. Kalau for example lah, 30% terus saya masuk saving. Banyak every simpanan month. dia tu. Tak adalah 30-40%. Okay. Itu just bagi tahu lah. Okay. 10-20% pun tak kisah. Okay. So just masuk saving and then you lupakan. Macam yang Datuk cakap lah. Ni sama lah haram disentuh Datuk, tapi Haram disentuh. dia Gen Z sikit lah. Datuk dulu letak dalam envelope. Betul dia dulu. Dulu simpan. Orang dulu lagi simpan bawah bantal. Betul. Lagi senang haram disentuh adalah FD lah. You terus masuk FD, you lock je. Datuk pernah melalui fasa susah ketika Dulu remaja? saya pernah tersilap. Saya beli kondo yang melebihi daripada kemampuan saya masa saya baru start kerja. Itu adalah kesilapan pertama saya. Saya beli kondo. Saya ingat lagi kondo tu saya kena bayar setiap bulan RM6,000. Okey. Padahal gaji saya dalam RM1,800. Kenapa Datuk beli? Sebabkan pressure, nanti marah pula adik-adik saya ni. Okey. Adik-adik saya pressure, abang belilah, bagus kondo ni sebelah universiti. Kononnya lah sebelah universiti tu tak jadi naik. Universiti tu tak jadi naik. Jadi kondo kita orang semua jatuh harga, tak ada orang nak sewa. Dan saya merana lah 2-3 tahun. Merana 2-3 tahun. Sedangkan gaji saya RM1,800 masa tu. Tahun tu RM1,800. Baru start kerja dah beli kondo. Lepas pakai Satria lagi masa tu. Kan? Jadi tapi bagus satu benda. Bila saya ada masalah macam tu, saya paksa diri saya untuk cari side income. Itu saya paksa diri saya lanjan cari semua. Okay? Saya pastikan saya boleh ada RM5,000 padahal gaji RM2,000 je. Faham tak? Itu adalah satu hikmah Allah bagi pada saya lah. Tapi itu kesilapan saya. Kesilapan saya adalah sebab itu sampai sekarang saya cakap pelaburan hartanah ni tidak sesuai kalau orang baru nak start. Bahaya. Sebab pelaburan hartanah memerlukan banyak deposit, maintenance lagi kita nak buat. Dah ada rumah nak kena renovate sikit-sikit kan. Itu yang menyebabkan saya tersadung lah. Saya tersadung dan saya tak mampu bayar 3 bulan kena blacklist at that time. Datuk ni betul ke orang cakap baru kerja kan, baru start kerja, orang kata better beli rumah dulu daripada beli kereta? Saya tak tahu lah, tapi saya punya falsafah hidup saya adalah kenapa kita baru nak bertatih. Kenapa kita kena paksa diri kita untuk commit untuk beli rumah kecil? Kenapa? Instead kita invest dalam rumah. Dah kahwin kita nak cari rumah, nak beli rumah, why not kita sewa je. Sewa kita fleksibel. Kita hanya perlu bayar sewa je. Maintenance semua daripada tuan rumah. Dan kalau kita tak suka tempat, kita pergi tempat lain. Baik duit itu kita gunakan untuk investment. Investment apa? Education kita. Tak semestinya PhD lah. Mungkin kita boleh belajar franchise. Boleh kita belajar tentang ilmu trading. Dapatkan sertifikat untuk AI. Untuk naikkan sikit kita punya skill. Nak ride wave. Bagi saya investment education is the best untuk orang yang baru nak start. Right? Education is the best. Okay, jangan beli rumah bagus. Bila kita dah masuk umur 30 mungkin dah kita beli rumah. Tapi bawahan 30 ni saya tak galakkan. In fact lah 30 pun jangan beli rumah yang orang cakap yang posh-posh lagi. Right? Beli yang asalkan apa orang cakap? Asalkan kita boleh hidup kat situ, right? Dan mungkin kita boleh sewakan untuk Airbnb ke apa kalau ada lebihan bilik dan sebagainya. Itu benda penting lah. Teknik ni sangat penting kan, utamanya untuk remaja. Kadang-kadang kegairahan Datuk belajar daripada apa yang berlaku sebelum ini. Dan saya cakap saya sebenarnya pokai masa saya umur let's say tahun 98 99 tahun 2000 kan. Market pun crash, saya pun crash. Tahun 2000. Nasdaq crash, saya pun crash. Saya start kerja tahun 97. 98, 99, 2000 tu saya merana. Right, saya merana. Walaupun masa tu saya dah start dah trading. Tapi trade pun saya rugi. Saya buka account dengan JFFX. JFFX Kajang dekat rumah saya. JFFX. Dan saya cek saham paling murah. Saya cek saham yang bukan saham yang RM1, RM2. Saya cek saham yang 5 sen, 3 sen. Lepas tu dia jatuh 1 sen. Saya rugi lebih 50%. Masa tu saya tak pandai. Tapi trading tu saya dah start dah trade. Masa tu. Tapi saya pokai ni bukan sebab itu tau. Saya pokai sebab lifestyle, emergency. Contoh kereta Satria saya, suspension, air suspension ganap, boom. Air suspension tahu kan? Air suspension ni bila dia ganap kita kena bayar. Right, dan insurans tak cover.
Itu satu. Satu lagi masuk, na'udzubillah lah, masa tu saya masuk hospital. Masuk Ampang Puteri. Masa tu ada masalah sikit masuk Ampang Puteri, insurans tak ada. Kena pula bayar masuk operation dan segala macam, surgery, MRI lah apalah, 3,000, 4,000. Gaji 1,800. Jadi emergency ni akan menyebabkan kita pokai. Betul. Sebab kita tak ada buffer. Kita tak ada emergency fund. Guys, kena ada emergency fund, kena start buffer. Jadi adik-adik semua yang baru, yang ada kudrat ni, sekarang ni korang carilah hasil income, side income seberapa banyak yang boleh. Right? Buatlah buku ke, buat e-book yang paling senang kan, mengajar orang. Right? Apa lagi? Luar daripada office tak ada masalah. Kalau siapa minat kamera ke apa kan, buatlah apa orang cakap, video ke apa, orang kahwin ke apa kan. Okay. Sebab kita ada buffer tu. Kita buffer. Dia sebenarnya saya mengikut sejarah saya, bila kita dah ada RM10,000 pertama buffer, sekejap dia akan jadi RM100,000 kalau kita pandai. Pertama kita kena ada RM10,000 pertama sekali idle fund. Duit dalam yang aku cakap tadi kan, account yang haram disentuh. Korang dapat je RM10,000, kalau korang pandai sekejap dia akan jadi RM100,000. Bila ada RM100,000 sekejap dia akan jadi RM1,000,000, insyaAllah. Gitu. So nak dapatkan RM10,000 pertama, tu dia. RM10,000 ni bukan dalam kad kredit tau. Tak, itu assume dah bayar hutang. First bayar hutang dulu. Dah bayar hutang, baru RM10,000. Okay. Tapi nanti sebelum kita berakhir, saya nak tinggal dulu benda ni. Sebenarnya mungkin orang tanya tadi, kita cerita pasal rumah Datuk yang pertama tu kan. So apa jadi kat rumah tu sebenarnya? Datuk tak cerita. Tapi sebelum tu Fik, biar orang tunggu. Nak beli ke? Nak beli ke? Kita nak tahu. Tak tahu kan apa jadi kan. Tapi sekejap kita nak tahu tu. Dan Warren ni sebenarnya kalau kita nak menilai, ialah kita bukan pakar kan Fik. Kita ada apps ataupun kita tengok dekat telefon bimbit. Datuk pernah sebut dalam podcast sebelum ini yang telefon bimbit, laptop, tab tu adalah investment yang sangat penting, terutama untuk kita jadi seorang trader. Tetapi Warren yang make profit, yang boleh mendatangkan keuntungan ni, macam mana kita nak kenal pasti? Macam mana kita nak tahu Fik? Okay, so bila you beli Warren, you bukan beli Warren. You beli keuntungan ke atas sesetengah company atau market tu sendiri. So bila you beli Warren, for example atas Maybank, you dah buat you punya study, you dah pasti yang selepas Maybank punya quarterly report tu, dia kata dia buat profit sebanyak mana, and then dia akan invest in company apa ke, dia ada any such news yang you rasa akan membawa positivity ke atas company tu, so you beli Warren, you test out, dapat ke company tu increase tak dia punya price daripada RM12 ke RM12.20 ke, for example, ke RM12.50 ke. So your warrants tu akan ikut naik kalau company naik. So you akan guna capital yang sangat-sangat rendah, for example 15 sen ataupun 10 sen kan, tapi you dapat track Maybank punya share punya profit. Itu adalah salah satu cara you nak trade warrants. So, you tengok mother share dia ataupun you tengok market. So for example sekarang ni market tengah global punya war kan. So you rasa global punya war ni ada negative effect towards the market. Oil price naik tapi index price turun. So apa you boleh buat adalah you bet against the index. So you beli put warrant. Bila index turun, put warrant punya value naik. So salah satu cara lah you nak kenal pasti how to make profit in a warrant. You tengok gambar as a whole atau you fokus dekat company. So kalau I bagi lagi satu share lah, kalau company itself, normally kalau company nak ada report on their earnings lah kan, selepas earnings tu actually price dia akan jatuh sebab investor institutional yang besar dia dah jual shares company tu. So apa you boleh buat untuk ride on opportunity, 3 hari sebelum annual report tu, earnings tu report tu kan, you beli warrants kat atas company tu. So dia naik nak dekat dengan annual report tu, few days before you one day before ke, you jual dulu. You jual that warrant and then you dapat profit because you intend untuk profit daripada kenaikan yang sekejap tu saja. Itu adalah salah satu strategi lah macam mana you boleh buat duit. So actually it all depends on the bigger picture. Company tu ada buat deal apa,
company tu ada nak merge ke kan. Bila nak merge tu apa positivity, apa negativity. Itulah. Betul. Kalau memang dekat sini mungkin kita ada yang tak jelas dan kurang faham. Tapi kalau nak boleh je buat appointment dengan DDNK ke dengan Macquarie ke, boleh terus. Ini kita panggil klinik pokai. Klinik pokai. Kita faham kan. Okey Datuk. Yelah nanti orang tanya pula kita banyak cerita berkaitan dengan Warren dan kita tahu faham dan juga Datuk dah reda daripada awal tadi. Yang akhirnya rumah Datuk tu ke mana Datuk? Rumah tu sampai sekarang ada lagi. Oh ada? Ada lagi sampai sekarang saya tak jual. Okey, maksudnya Datuk bukan pokai sebab rumah tu? Bukan sebab pokai sebab rumah tu, tapi sebab pokai saya adalah sebab ikut-ikutan. Kita pokai ni ada banyak sebab tau. Ni aku nak cerita kat korang ni. Ada orang pokai sebab cinta. Aku bukan cintan lah kan. Ada orang banyak pokai sebab cintan. Nak impress awet, nak impress dan sebagainya. Beli Ducati lah, beli apa macam-macam lah kan. Itu korang pokai. Okay, saya bukan kategori tu lah. Satu lagi adalah pokai ikut trend. Orang pakai iPhone 17. 17 lah ke 18? 17. Kau pun nak pakai 17. Kan orang trend sekarang apa kononnya ada robot AI, kau pun nak pakai robot AI. So saya trend macam tu lah. Saya tengok kawan-kawan saya semua masa tu saya dekat MMU. Masa tu saya MMU. Saya kerja sebagai tutor kan. So dekat MMU ni semua orang beli kondo. So saya pun beli kondo lah. Kononnya kondo tu lah investment dan sebagainya. Tak apa, jangan risau. RM1 sebulan boleh bayar sebab ada budak-budak universiti kat situ yang akan duduk. Tapi universiti tu gagal dibuat di situ. Jadi kondo tu semua jatuh harga, sampai sekarang tak terjual. Ada lagi kondo saya sampai sekarang. Ada orang duduk lah. Adalah tapi tak adalah. Saya tak dapat balik lah. Jadi saya buat tu sebagai bagi dekat orang pinjam untuk sebab dia ada dual title kan. Jadi itu antara kelemahan saya. Ketika itulah. So kita jangan ikut trend. Kita jangan ikut trend. Right? Kita kena belajar lah apa orang kaya ni apa perangai dia. Kita tengok semua orang kaya, apa perangai dia kan? Perangai dia apa tadi? Kedekut. Dia paksa dia kena ada saving, right? Dan dia consistent. Dan dia orang selalu game dia orang fikir panjang. Dia orang fikir 10 tahun. Dia tak fikir macam kita. Kita pergi 3 bulan kan, 3 hari. Itu yang kena scam, judi. Ni yang trade ikut signal. Ni aku nak bebel ni. Trade ikut signal orang kau tak faham apa dia buat. Tu judi. Betul. Right. Kau kena faham lah signal tu apa benda. Right. Kita trading ada banyak cara. Ada orang pakai VWAP, opening range, initial balance, footprint, order flow, whatever lah. Malah nak cerita ni. Kau kena faham lah. Jangan trade ikut signal. Signal kita tak tahu, mungkin judi. Jadi kita kena tahu. Orang cakap macam ni lah. Kita kena tahu adapt. Kita kena tahu probability tu. Bila kita nak buat duit dan bila kita tak nak buat. Okay. Jadi saya rasa macam ni lah, senang cerita kan. Saya tak nak jadi bias lah. Saya rasa Warren adalah yang terbaik. Untuk orang yang baru nak belajar, yang hanya ada RM300-400, right? Dan nak mencari investment yang senang kita nak buat duit. Even kalau dia jatuh pun kita boleh buat duit. Kita ada Puts Warren daripada Macquarie, right? Belajar sikit, invest lah serendah RM30, RM40, right? Kita belajar. Mungkin kita rugi 2-3 kali, tak apa, lama-lama kita pandai. Lama-lama kita pandai. Saya nak pujilah Datuk Seri Anwar PM kita. Kita puji dulu boleh? Datuk Seri Anwar ni bagusnya adalah dia sangat fokus kepada education. Kan untuk dalam belajaran banyak insentif untuk education. Untuk entrepreneurship. Kita tengok orang SME yang peniaga-peniaga yang baru nak naik, dia dapat banyak tax rebate insentif dan sebagainya kan. So benda ni kita kena rebut peluang lah dalam situasi sekarang ni. HRDF ada banyak grant untuk belajar investment, untuk belajar trading. Kita tak bayar bayar hanya menggunakan HRDF ataupun EPF umpamanya. Itu bagus. Walaupun kadang-kadang masalah kerajaan kita ni adalah high expectation. Kan nak salah Anwar Ibrahim tak, tapi kerajaan sekarang ni high expectation on him. Sebab yelah PMX banyak buat manifesto sebelum ni, reform dan sebagainya. Jadi sekarang ni expectation rakyat besar dan kita kena nak tengok lebih banyak reform. Dan kita tak nak naratif mengatakan kita ada AI besar, kita data center, pertumbuhan bagus, FDI masuk, tapi ramai orang tak rasa dalam poket. Dan wallet tu tak terasa. Jadi economic narrative tu kena diperbetulkan. Dia tak terlampau banyak sangat kepada naratif. Dia kena difokus banyak supaya orang rakyat Marhain ni dapat merasa dan wallet dia orang. Kan? Kita start dengan AI dulu ni. AI dekat Johor, dekat Sarawak,
Orang bawah ni tak rasa lagi. Baik. Hafiz, akhir sekali masa sekejap kan Datuk, walaupun betul dah 45 minit. Hafiz, akhir sekali. Jadi benda simple. Saya tahu ini adalah scam. Contohnya di Telegram ataupun di media sosial lain. Bayar hari ni RM300, dapat pulangan RM10,000. Kalaupun bayar RM2,000, mungkin pulangan dalam RM3,000 contohnya. Saya tahu ini scam di Telegram, tetapi macam mana kita nak fikir benda ni logik atau tak? Sebab orang kadang-kadang fikir ialah 300 mungkin dapat 10,000. Memang dia tak logik kan. Tetapi ada orang yang berfikir ia adalah logik dan masih lagi terpengaruh dengan scam. Sebab soalan ni relatable sebab last week ada orang call hotline Macquarie. Dia cakap tuan, dia orang Melayu kita lah, tuan, saya ada dapat WhatsApp ni. Kita orang mana ada WhatsApp group apa-apa kan. Kita tak boleh nak deal secara WhatsApp pun sebenarnya. So tuan, saya ada WhatsApp group ni. Dia kata kalau saya masuk 500 hari ni, dalam masa 3 hari saya dapat 3,000. Boleh saya tanya, boleh saya pastikan tak? Benda yang bagus dia buat adalah dia pastikan dulu. Dia call tanya dulu. Dia nampak nama, mungkin lah scammer tu letak logo Macquarie kat situ. So dia pergi Google. Di Google dia call hotline kita orang, dia tanya betul ke ni? So itu adalah benda pertama lah. You kena verify dulu. Yelah, kadang-kadang you terdesak, you nak buat duit dengan cepat, you ada masalah ke kan. So you tak boleh nak fikir dengan betul time tu. Benda pertama yang kena buat, you kena verify betul ke. So benda pertama yang dia buat adalah dia call saya, dan saya bagi tahu je lah, kita orang memang tak ada buat any kind of investment macam ni. Kita tak ambil cash daripada orang. Kita hanyalah keluarkan produk dekat Bursa Malaysia. Diorang boleh invest sendiri dekat Bursa Malaysia using their own account. Itu yang kita orang bagi tahu dia. Tapi kepada orang yang dekat luar sana lah, verify dulu. You tanya dulu diri you sendiri betul ke tak. Kalau you memang fikirannya memang tak boleh nak buat apa-apa lah, memang kabur, so you google lah Macquarie, atau you google lah company yang diletak kat situ. Call hotline tu, tanya korang ada ke buat benda macam ni. Itu benda paling senang lah korang boleh buat. Betul. Ni penting kan, sebab betul. Kena dedah juga. Kadang-kadang mungkin kita rasa kita faham, tapi adik-beradik kita ataupun keluarga kita yang lain yang terdekat dengan kita kadang-kadang terpengaruh ataupun terjebak juga kan Datuk. Okay, Datuk, sekali Datuk. Baik. Selain daripada Datuk punya tagline yang panjang tu. Ya. Itu dia. Oh, itu dia. Yang panjang tu. Apa lagi sebenarnya yang perlu kita jelas selepas ini? Orang kita dah faham, tetapi dalam masa yang sama untuk kita buka lah cara kita daripada apa yang Datuk sebut tadi. Kita kena ada buffer, kita kena ada simpanan. Kita jangan jadikan kad kredit itu sebagai pisau yang membunuh kita di akhirnya. Jangan ikut gaji orang. Jangan tengok gaji Tengok orang. gaji kita. Jangan beli kondo ketika gaji RM1,800. Ukur badan sendiri. Jangan bertangguh. Esok pun nak start. Right? Apa lagi Datuk? Itulah dia. Bagi saya sekarang ni adalah masa untuk kita rebut peluang lah. Saya rasa rebut peluang tu penting, right? And then sekarang ni kerajaan bagi macam-macam peluang. Kita rebutlah peluang. Especially AI. AI ni bagus tau. AI untuk trading pun kita bagus untuk AI. Kita boleh gunakan cloud sekarang untuk belajar jadi trader. AI boleh duduk sebelah kita jadi co-pilot. Apa benda kau buat ni, bangang ni kau trade ni. Boleh dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Gunakanlah AI. Cuma bagi saya itulah, kita kena faham setiap tahun kos meningkat, gaji kau sama. Aku cakap direct je. Gaji sama, kos meningkat. Right? Setiap tahun kos gaji. Macam ni kita nak cope? Macam mana kita nak cope? Majikan pun kadang-kadang tak nak mampu nak bayar gaji tinggi. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Simple. Kena ada skill. Kena ada skill lain. Atau tambah skill. Tambah skill correlate dengan tambah income. Kita tambah skill. Kita kena tambah skill kita. Itu tak ada cara lain. Selain pada tadi lah. Yang paling tadi tu kita kena jujur. Lepas pada ni korang duduk dengan bini korang, isteri korang, orang yang tersayang. Alright, straightforward. Okay, apa angka kita hari ni? Berapa banyak hutang kita? Apa yang kita nak trim? Buatlah sistem apa tadi? Envelope, sistem apa? Sistem account yang haram disentuh. Atau bagi dekat pak mentua, pegang dulu duit tu. Alright, simpan untuk saya 3-4 bulan, 4 bulan saya ambil balik. Jangan pakai credit card kalau boleh. Invest dalam education.
ya, dan jangan invest macam saya lah. Kelemahan saya dulu yang menyebabkan saya pokai adalah invest ataupun orang cakap apa, pokai sebab trend. Kita jangan pokai sebab trend. Itu penting tak, Tuan Hassan? Jangan simpan duit bawah bantal. Kalau nak simpan tu bertambah, beli warren. Ya, betul. Apa pun 3 soalan Datuk tadi yang sangat-sangat penting. Anda boleh tengok balik soalan ini. Berapa banyak income yang anda ada, apa yang kita obses sebenarnya di waktu ini, dan berapa banyak pinjaman yang kita ada. Ini soalan yang perlu anda jawab untuk pastikan anda berada di mana dan menjadi seorang yang kaya ataupun tidak. Yang tu Datuk kata, Baik. kalau 3 soalan ni boleh dijawab dengan baik, Datuk dah boleh tengok dah orang tu pergi ke mana, jadi kaya ke, jadi apa kedana ke ataupun sebagainya. Betul tak? Tapi tak jawab lagi soalan ni. Soalan 3 soalan tadi saya jawab. Saya jawab dalam hati lah tu. Saya jawab soalan nombor 2 sendiri. Itu dia, Okay, Datuk, kita akhiri juga dengan hidup jangan pokai. Sambung tu. Okey. Kita akhiri dengan tagline kita. Betul. Ni tadi masalah sosial media. Aduh, okey, hidup jangan pokai. Kita kena pandai. Pendidikan jangan diabai. Kalau tak poket kita lunyai, maruah tercapai, hidup berkecam. Ini sangat penting apa yang Datuk dan juga Tuan Rafiq cakap. Tetapi ini podcast yang kita membawakan makluman, info, ilmu kepada anda untuk menjadi seorang yang lebih berjaya. Bukan lagi hidup dalam keadaan pokai, sebab pokai ini bukan datang daripada sesiapa, tetapi daripada bagaimana untuk kita manage diri kita sendiri, yang akhirnya kita nak elaklah pokai. Kalau kita tak pokai, negara tak pokai, insyaAllah aman, kaya raya hidup kita. Terima kasih Datuk. Sama. Terima kasih kepada Tuan Afiq.